Okey, settle kita galihkan wire starter untuk rounding kat bawah. Okey, kita ikat kat sini dah. Tengok ni kamera. Nampak tak? Kita ikat kat gearbox juga kat bawah mounting ni. Ada satu skru 14 kita ikat kat situ lah. Jadinya kita lalukan bawah ni. Nampak ni kita akan lalukan bawah ni, kita lalukan bawah ni. Okey, terus naik atas ni. Okey. Kita nak fikir untuk fuse box ni lah. Okey. Nampak kat sini luar sini lah. Kalau boleh kita nak lalukan untuk bawah lampu ni lah. Okey, kena buka bumper. Kita kena buka lampu semua. Yang sebelah sana pun aku akan lalukan bawah lampu juga. Jadinya nanti wiring nanti kita akan tak nampak lah wiringnya. Okey, wiring akan lalu bawah. Ini untuk wire bateri Wiring ni kita akan buka. Okey, kita lalukan lubang ni. Ni ada lubang sini Lalukan belakang. Dia akan lalu bawah lampu nanti wiringnya. Jadi kat sini akan nampak lah wiring kat depan. Okey, untuk yang sini semua dah kemas sikit dah. Tinggal kita basuh saja enjin ni. Kita cantikkan sikit bakar ni, kita sembur ke apa ke. Kita settlekan dulu wiring sebelah sana. Apa-apa nanti aku akan naik video lah.